rebonding tak jadi, rebonding tak jadi. Hai, jumpa lagi dengan Akak Genting. Bila buat rebonding, mestilah hampa tahu kegunaan rebonding ni adalah luruskan rambut. Lepas tu kemaskan rambut daripada bangun pagi jadi hantu Kak Limah. Rebonding ni juga boleh buatkan rambut awak tu lembut dan kurang gugur. Rebonding tak jadi, rebonding tak jadi. Maksudnya kita rebond tak jadi ni sebab proses di mana hampa pergi salon ni tapi hairstylist tak gunakan proses yang betul. So rebond hampa tak jadi. So bila rebond tak jadi, sepatutnya apa yang kita harapkan, kita nak rambut kita lurus, elok. Lepas tu jadi kembang balik macam hantu Kak Limah. Dapat sesuatu? Kalau dapat, jangan lupa follow Akak Genting. Muka cantik, rambut mestilah cantik.